Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa'lam anna awwala waqtin yumkinu an tahidha fihi al-mar'atu 9 sinina qamariyah taqribiyah fala yadhurru nuqsanu ma la yas'u haidan wa tuhra. Wa ghalibu sinni alladhi tahidu fihi 20 sanatan wa la akhira lah. Fa in kharaja laha damun qabla tis'i bima yas'u haidan wa tuhran fastihadatun. Baik, kata musannif, kata syarih rahimahullah, wa'lam, dan hendak ketahuilah oleh kamu bahwasanya awwala waqtin, waktu yang paling awal, yang mungkin, awwala waqtin yumkin an tahidha fihi al-mar'atu, waktu yang paling awal mungkin seseorang perempuan itu haid padanya adalah 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun tu qamariyah takribiyah. 9 tahun qamariyah. Maksudnya ikut kiraan bulan lah, kalender hijrah. 9 tahun bulan Islam. Itu orang kata apa, waktu yang paling awal. Sebab tu kalau perempuan tu keluar darah sebelum umur 9 tahun, maka darah tu tidak dihukumkan darah haid. Sebab umur yang paling awal untuk seseorang perempuan tu haid adalah 9 tahun. Cuma 9 tahun tu adakah 9 tahun secara tepat ataupun dimaafkan sedikit waktu sebelum sampai umur 9 tahun? Jawabnya bukan secara tepat. Sebab tu dalam syarah disebut takribiyah. Maksudnya dimaafkan waktu yang kurang daripada 16 hari. Okey. Kalau umur dia 8 tahun, 11 bulan, 20 hari. Berapa hari lagi nak sampai 9 tahun? 10 hari. Jadi 10 hari kurang daripada 16? Kurang daripada 16. Jadi waktu tu dimaafkan dan dikira sebagai haid juga. Okey, boleh faham ah? Sebab tu kata syarah selepas tu, fala yadurru nuqsanu ma la yas'u haidan wa tuhran. Maka tidak mudarat kurangnya waktu yang tidak telus, yang tidak cukup akan sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang haid berapa? Satu harian. Sekurang-kurang suci 15 hari. Total dua ni jadi 16 hari. Jadi dia kata tak bagi mudarat kurangnya waktu yang tak cukup sekurang-kurang suci dan sekurang-kurang haid. Mudah kata tak bagi mudarat kalau waktu yang nak sampai lagi 9 tahun tu kurang daripada 16 hari. Itu bahasa kita adalah, nak bagi mudahnya, dimaafkanlah 16 hari. Bawah daripada 16 hari. Kalau bawah daripada 16 hari, maksudnya 15, 14, 13, 12, 11, 10 hari lagi nak sampai umur 9 tahun, keluar darah, maka darah tu dikira darah haid. Walaupun tak cukup 9 tahun secara tepat. Dimaafkan 16 hari ke bawah. Bawah daripada 16 hari. Kan 16 hari ke bawah, bawah daripada 16 hari. Wa ghalibus sin alladhi tahidu fihi 20 sanatan. Dan dia kata umur kebiasaan yang perempuan datang haid padanya adalah 20 tahun. Kan? Boleh jadi awal lagi kan? Wala akhira lahu, dan tidak ada akhir baginya. Tidak ada
akhir bagi haid. Fa in kharaja laha damun qabla tis'i. Jadi tafriq daripada apa yang disebut tadi kan. Adanya hukum yang kita kata apa, yang tercabang daripada perkara yang disebut di atas. Dia kata umur apa ni, yang paling awal seseorang perempuan tu datang haid umur 9 tahun kan. Jadi kalaulah keluar sebelum 9 tahun kan, keluar sebelum 9 tahun dan lebih daripada nak sampai dah 9 tahun tu banyak lagi, lebih daripada 16 hari, maka darah tu dikira darah istihadah. Fa in kharaja laha damun qabla tis'i, maka sekiranya keluar bagi seorang perempuan ini darah sebelum 9 tahun. Sebelum 9 tahun bima yas'u haidan wa tuhran. Sebelum 9 tahun, mudah kata kat sini sebelum 9 tahun dan lebih lagi daripada 16 hari. Contohnya umur dia 8 tahun, sebelah bulan 10 hari. 8 tahun 11 bulan 10 hari. Berapa hari lagi nak sampai 9 tahun? Berapa hari lagi nak sampai 9 tahun? 20 hari. Jadi yang kita kata dimaafkan tadi kalau sebelum sampai 9 tahun tu bawah daripada 16 tahun. Yang ni bawah daripada 16 ke lebih 16? Lebih 16. Jadi darah yang keluar ni bukan darah haid, darah istihadah. Faham? Jadi kena tahu lah yang ni. Kan? Kena tahu juga. Orang lelaki pun ada anak. Tak? Lagi anak dia keluar darah. Ada anak perempuan. Jadi darah tu darah apa? Jadi dia lah yang tahu umur anak dia tu lahir bila. Tarikh anak dia lahir tu bila. Jam berapa. Kan? Fa in kharaja laha damun qabla tis'i bima yas'u haidan wa tuhran fastihadatun. Jadi jika keluar daripada perempuan tu darah sebelum umur 9 tahun, yang mana jarak sebelum umur 9 tahun tu kita kata lebih daripada 16 hari dan ke atas kan. Contohnya sebelah 8 tahun 11 bulan 10 hari keluar darah kan. Jadi nak sampai ke 9 tahun tu ada 20 hari lagi, iaitu lebih daripada 16. Kalau bawah daripada 16 dimaafkan, dikira juga darah tu haid. Bila lebih daripada 16 darah tu bukan darah haid. Bila bukan darah haid, darah apa? Istihadah. Itu dia kata sini fastihadatun. Darah tu darah istihadah. Lepas tu hukum istihadah ni macam mana pula? Hukum istihadah ni dia suci lah. Faham tak? Perempuan yang keluar darah istihadah kan adalah perempuan yang suci. Wa hukmul istihadati annaha la tamna'u as-salata was-sauma wa ghairahuma mimma yamna'uhu al-haidu. Dia kata hukum istihadah bahwasanya istihadah itu tidak menegah akan solat dan tidak menegah akan puasa dan tidak menegah akan selain daripada keduanya. Dia tak menegah selain daripada solat dan puasa daripada perkara-perkara yang yang ditegah ketika haid. Jadi istihadah tak halang seorang perempuan tu untuk solat, tak menghalang seorang perempuan tu untuk puasa, tak menghalang seorang perempuan tu untuk baca Quran, angkat mushaf kan. Dia tak menghalang juga suami dia daripada jima' dia. Semua tak menghalang yang tu. Faham tak? Boleh walaupun dalam keadaan ada darah. Sebab hukum dia suci. Okey. Jadi untuk dia solat apa yang dia perlu buat?
Fataghsilul mustahadatu farjaha. Mustahadah, orang perempuan yang keluar darah istihadah. Jadi istihadah tu darah. Okey, mustahadah tu perempuan tu. Perempuan yang keluar darah istihadah. Jadi fataghsilu al-mustahadatu farjaha. Perempuan yang keluar darah istihadah, dia kena bersihkan faraj dia. Fatahshuhu fata'sibuhu. Lalu dia pun sumbat. Kalau bukan bulan puasa lah. Kalau bukan Ramadan, bukan bulan puasa, bukan waktu puasa, maka dia sumbat faraj dia dengan kapah ke. Fata'sibu, dan dia ikat dia. Fatatawadda, untuk nak mengurangkan darah. Lepas tu dah selesai buat semua tu, fatatawadda'u ba'da dukhuli waqti solat, selepas masuk waktu solat. Wuduk mesti dilakukan selepas masuk waktu solat. Tak boleh sebelum waktu. Fatatawadda'u ba'da dukhuli waqti solat. Lalu dia berwuduk setelah masuk waktu solat. Fatubadiru bis solat, lalu segera ia menunaikan solat. Dia kena segera menunaikan solat. Dia tak boleh buat perkara-perkara lain yang tak ada kaitan dengan solat. Kalau yang ada kaitan dengan solat, dia nak pakai nak pakai telekung, nak tutup aurat, tak? Ataupun nak tunggu jamaah, yang tu pun limaslahati solat, tu tak apa. Tapi kalau nak buat perkara lain yang bukan, yang tak ada kaitan dengan solat, nak pi goreng telur sat, nak pi balas mesej sat, nak tengok YouTube sat, kan, tengok status ke apa ke, tak boleh. Yang tu tak ada kaitan dengan solat. Dia bukan limaslahati solat. Kalau dia buat macam tu, dia takhirkan, dia kena ulang balik hak semua tadi tu. Dia kena basuh balik faraj dia, dia kena sumbat balik, ikat apa semua, kena berwuduk balik. Faham? Kata syarah, falau akharat li ghairi maslahati solah. Ini kata sini kan kena fatubadiru bis solah, dia kena segera solat. Maka kalau orang tanya pula, kalau dia tak segera solat, dia takhirkan, dia kemudiankan solat dia. Relax dulu. Falau akharat li ghairi maslahati solah. Maka kalau perempuan mustahadah ini mengkemudiankan, mentakhirkan solat dia li ghairi maslahati solah, bukan untuk masalah solat, a'adat jami'a dzalika, dia kena ulang semua yang tersebut. Wa yajibu 'alaiha tajdidu ma dzukira, dan wajib ke atasnya, atas perempuan mustahadah ni, memperbaharui apa yang disebutkan. Apa yang disebutkan? Min ghusli farji, itu daripada basuh faraj, wa ma ba'dahu, dan apa yang selepasnya. Okey, silap. Ada jami'a dzalika, titik sampai situ. Kalau dia takhirkan bukan untuk masalah solat, dia kena ulang semua yang disebut tadi lah. Kena apa? Sama. Kena basuh, sumbat apa semua tu, ikat, lepas tu berwuduk. Okay. Kemudian ini akalan baru, ayat baru. Wa yajibu 'alaiha tajdidu ma dzukira min ghuslil farji wa ma ba'dahu li kulli fardin. Orang ni, perempuan mustahadah ni, dia kena buat apa yang disebut tadi bagi tiap-tiap solat fardu. Subuh, dia kena bersih faraj dia, sumbat, ikat apa semua, lepas tu berwuduk. Okay, setelah masuk waktu. Sekali Zuhur pun sama juga, dia kena buat benda yang sama. Asar pun kena buat benda yang sama. Gitulah seterusnya. Wajib ke atasnya, wa yajibu 'alaiha, wajib ke atas al-mustahadah memperbaharui tajdid ma dzukira, apa yang disebutkan tadi. Apa dia yang disebutkan? Min ghuslil farji, min lil bayan, min nak hurai, nak terangkan ma tu. Ma dzukira, apa yang disebutkan tu? Umum kan? Jadi dia nak bayan, nak terangkan ma tu apa? Jadi datangkan dengan min. Selepas daripada min tu, itulah yang dimaksudkan dengan ma dzukira tu. Jadi wajib ke atas perempuan mustahadah memperbaharui apa yang disebutkan daripada bersih faraj dan apa selepasnya. Likulli fardin, bagi tiap-tiap fardu.
kama yajibu 'alaihal wudu' likulli fardin aidan, seperti mana wajib ke atas perempuan mustahadah berwuduk bagi tiap-tiap fardu juga. Ada letih sikitlah kan. Jadi orang yang sakit ni dia tak sama dengan orang yang sihat. Baik, habis itu. Qala al-musannifu rahimahullah aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Sekurang-kurang suci antara dua haid. Haidah satu haid. Haidatain dua haid. Jadi sekurang-kurang suci antara dua haid. Ini kita ada sentuh dah semalam. Kan, sekurang-kurang suci antara dua haid. Haid yang pertama, haid yang kedua. Jadi sekurang-kurang suci tengah-tengah. Kan, waktu di celah-celah ni antara dua haid, haid yang pertama dan kedua mesti ada 15 hari. Sebab sekurang-kurang suci 15 hari. Aqallu tuhri bainal haidatain 15 yauman. Sekurang-kurang suci antara dua haid adalah 15 hari. Kenapa dia sebut bainal haidatain? Sebab dia nak keluarkan antara haid dan nifas. Tak syarat tengah-tengah tu ada 15 hari. Dan nak keluarkan juga antara nifas dan haid. Tak syarat juga tengah-tengah tu 15 hari. Okey. Pertama, haid. Naqa' haid. Okey. Ini kita kata bersih antara dua haid. Kan? Haid, lepas tu bersih, lepas tu haid. Jadi waktu bersih ni, waktu suci ni, antara dua haid mesti kena ada 15 hari ataupun disebut tuhur. Haid, lepas tu suci, tuhurun, lepas tu haid. Yang ni mesti ada sekurang-kurangnya 15 hari. Sekurang-kurangnya. Kalau keluar darah sebelum 15 hari suci, jadi darah tu kita tak hukumkan darah haid. Contoh semalam 1 sampai 10 keluar darah. Kan? Jadi 1 sampai 10 ni hukum dia apa? Hukum dia haid. Okey. Lepas tu hari ke-17 sampai hari yang ke-20 keluar darah pula. Keluar darah pula 17 sampai 20. Baik, soalan. Berlaku tak lagi sekurang-kurang suci? Tak berlaku lagi. Kalau sekurang-kurang suci hari ke berapa? 25. Kan? Jadi sekarang ni keluar darah pada hari yang ke-17 sampai hari yang ke-20. Kita nak hukumkan darah yang keluar pula selepas tu, haid yang satu lagi, mestilah tengah-tengah ni ada 15 hari sekurang-kurangnya. Jadi sekarang ni darah ni 17 sampai 20 ni tak cukup lagi ni 15 hari. Kan 15, kira 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kira apa ni? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25. Kan, jadi kalau keluar darah pada hari yang ke-26, jadi darah tu kita hukumkan darah haid. Sebab dah berlalu sekurang-kurang suci. Kalau tak berlalu sekurang-kurang suci lagi, kita tak hukumkan darah tu darah haid. Ini faham ah? Okey. Adapun antara haid dan nifas,
haid. Lepas tu nifas. Tengah-tengah ni antara haid dan nifas tak syarat pun ada suci 15 hari. Faham? Tak syarat pun ada suci 15 hari. Boleh jadi kurang daripada 15 hari, boleh jadi tak ada gap langsung. Tak ada fasil, tak ada pemisah. Datang haid, lepas tu nifas terus. Boleh jadi. Ni faham tak? Sebab tu dia sebut dalam matan tu, sekurang-kurang suci antara dua haid. Adapun antara haid dan nifas tak syarat ada suci 15 hari. Boleh jadi sehari. Boleh jadi tak ada pemisah langsung. Macam mana tak ada pemisah langsung? Perempuan ni hamil. Perempuan ni dia hamil. Lepas tu dia datang haid. Okey? Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, perempuan hamil boleh datang haid. Okey? Boleh faham? Ada khilaf lah. Ada khilaf. Ada ulama kata tak boleh datang haid. Mazhab Syafi'i kata boleh datang haid. Hatta atibak doktor pun, mereka pun berselisih pandangan. Kan? Cuma kebiasaannya, perempuan hamil dia tak datang haid. Kan? Biasanya perempuan dia dapat tahu aku mengandung ke bila tak datang haid. Faham tak? Tengah elak-elak duk haid, lepas tu tengok tak main haid dah. Jadi ada kemungkinan dia mengandung. Okey. Kalau tak kahwin lagi tu salah, dia fikir macam tu kan. Aku mengandung ke? Tu jadi kat Sayyidatuna Maryam je. Okey? Tak ada kat orang lain dah. Okey, jadi antara haid, orang perempuan ni hamil, lepas tu datang haid. Bila datang haid, sampailah dia beranak. Sampai dia beranak, jadi darah yang keluar setelah beranak tu, darah apa? Nifas. Jadi haid dia bersambung terus dengan nifas. Tak ada gap. Tak ada fasil, pemisah. Walaupun sedetik. Faham? Jadi apa ni tak syarat ada 15 hari. Boleh jadi dia datang haid 10 hari, lepas tu 3 hari lagi sebelum datang haid, sebelum beranak, berhenti darah. Kan? Lepas tu 3 hari selepas tu beranak, keluar darah. Darah tu darah ni nifas, sebab darah yang keluar setelah kosong rahim daripada peranakan. Jadi antara darah haid dan antara darah nifas, gap dia 3 hari je. Boleh, tak ada masalah. Kan? Sebab dia bukan antara dua haid. Yang kena suci 15 hari itu antara dua haid. Boleh faham? Yang ketiga, antara nifas dan haid pun tak syarat ada gap 15 hari. Okey, perempuan ni beranak. Lepas tu keluar darah tu darah nifas. Sebanyak-banyak nifas berapa? Berapa hari? Sebanyak-banyak nifas? 60 hari. Kan? Sampai hari yang ke-60 darah dia berhenti. Kan? Sampai ke-60 darah dia berhenti. Lepas tu berhenti sehari. Kan? 60 berhenti, lepas tu 61 tak ada darah, 62 ada darah. Darah nifas ke tu? Dah lebih dah sebanyak-banyak nifas. Darah tu kalau cukup syarat, cukup sehari semalam, darah tu darah haid. Jadi antara nifas dan antara haid tu ada gap dia, fase dia satu hari je. Boleh ke? Boleh. Sebab dia bukan antara dua haid. Dia antara nifas dan haid. Yang disyaratkan 15 hari suci itu antara dua haid. Sebab itulah pengarang sebut aqallu tuhri bainal haidatain. Sebab tu dia kaitkan antara dua haid. Kurang-kurang suci antara dua haid 15 hari. 15 hari. Qala syarih rahimahullah al-ma'na anna aqalla zamani tuhri al-fasil baina zamanai al-haidataini 15 yawman bilayaliha.
Nampak? Ha? Lalu Dia kata sekurang-kurang waktu suci yang menjadi pemisah antara dua waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Lepas tu dia nak jelaskan kenapa musannif sebut antara dua haid. Dia kata wahtaraza biqaulihi bainal haidataini. Dan musannif pengarang dia nak jaga dengan perkataan dia antara dua haid tu, dia nak jaga ataupun dia nak keluarkan dia nak keluarkan daripada al-fasil wahtaraza anil fasil bainal haidi wan nifas. Dia nak keluarkan masalah pemisah di antara haid dan juga nifas, gap antara haid dan nifas. Fa innahu yajuzu an yakuna aqal. Maka antara haid dan nifas tu boleh sahaja zaman tu lebih kurang daripada 15 hari. Bal qad la yakunu bainahuma tuhrun aslan. Bahkan terkadang boleh jadi antara keduanya haid dan nifas tu tidak ada suci langsung. Macam tadilah contoh yang disebut tadi. Haid terus beranak, lepas tu nifas pula. Tak ada suci langsung, dia di celah-celah antara haid dan nifas. Ka'an tattasila, dia bagi contoh seperti bersambung wiladatuha, beranak dia tu bi akhiri haidiha, dengan akhir haidnya. Dia asalnya haid, lepas tu dia beranak, keluar darah pula, darah selepas beranak tu dikira darah nifas pula. Jadi haid bersambung dengan nifas, tak ada suci tengah-tengah tu. Ka'an tattasila wiladatuha bi akhiri haidiha bila takhalluli naqain. Seperti bahasanya bersambung beranak dia itu dengan akhir haidnya tanpa ada di celah-celah tu naqa', bersih. Li'annal asah, kerana pendapat yang asah, annal hamila tahid. Pendapat yang asah, perempuan hamil boleh datang haid. Wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yauman aw salasatun wa ishruna yauman. Dan ghalib suci, kebiasaan waktu suci orang perempuan adalah arba'atun wa ishruna yauman, 24 hari. Sebab ghalib haid dia 6 hari, maka suci dia 24 hari. Aw salasatun wa ishruna yauman, ataupun 23 hari. Ini bagi perempuan yang haid dia 7 hari, maka suci dia 23 hari. Al-makna anna ghalibat tuhri baki syahril adadi ba'da ikhraji ghalibil haid. Makna perkataan musannif ni bahawasanya kebiasaan suci adalah baki syahr, baki bulan. Baki bulan adadi. Baki bulan adadi 30 hari lah. Kan? Kalau asyahrul hilali, maksudnya bulan Islam ni 29 ataupun 30. Faham? Kalau syahr ikut matahari ni, Masihi ni, sama ada 30 atau 31. Kalau syahrul adadi dia 30. Jadi ghalib suci adalah baki syahr adadi. Selepas kita menolak, selepas kita mengeluarkan, maksudnya kita menolak ghalib waktu haid. Ghalib waktu haid 6 hari atau 7 hari. Jadi kalau 6 hari, suci dia 24 hari. Kalau 7 hari, suci dia 23 hari. Fa in kana al-haidu sittan fatuhru arba'atun wa ishruna. Wa in kana sab'an fatuhru salasatun wa ishruna. Maka sekiranya haid dia 6 hari, maka suci dia 24 hari. Jika 7 hari, suci dia 23 hari. Ghalibnya macam itulah, boleh jadi dia haid 7 hari. Lepas tu tak dan sampai 23 hari suci lagi, dah datang haid yang kedua. Faham? Yang penting tengah-tengah tu ada 15 hari. Okay. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada had bagi sebanyak-banyak suci. Baik, suci ni dia ada maksimum dia ke? Jawabnya tak ada. Boleh jadi orang tu mai haid sekali, lepas tu tak mai haid dah. Bukan. Orang tu mai haid, lepas tu dia betul ya? Dia mai haid, lepas tu dia suci, lepas tu tak mai haid dah. Faham tak?
Jadi boleh jadi perempuan tu dalam tahun tu sebulan je dia main haid. Kan? Sebulan je dia main haid. Lepas tu tahun depan pula. Kan? Lepas tu tahun depan pula. Al-makna anna aksaral tuhri la yuqaddaru biqadar. Wa dhalika bil ijma'. Faqad tamkusul mar'atu dahraha bila haidin. Makna perkataan musannif, dia kata bahwasanya kebanyakan suci tidak ditentukan dengan qadar yang tertentu. Dan yang demikian itu tidak ditentukan dengan kadar yang tertentu itu adalah dengan ijma'. Faqad tamkusul mar'atu, boleh jadi seorang perempuan itu dia, orang kata apa? Dia menetap, ya, perempuan tu sepanjang sepanjang masa hidup dia bila haidin, tanpa haid, kan? Habis dah. Jom. Balik dah. Dia faham? Cuma bila orang tak main haid ni, maka dia biasanya disebut orang ni susah nak mengandung lah, kan? Tapi tak tentu juga. Kadang-kadang ada aja orang tu dia main haid tu 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, tapi mudah je mengandung. Tapi ada orang yang haid dia teratur elok tapi tak dapat anak. Tak boleh jadi. Meroleknya kebiasaan dia. Orang yang tak main haid ni payah lekat. Faham? Lepas tu orang tua-tua dulu sebut, saya pernah sebut sebelum ni kan, dia pun kata berbekiah lah, kata jangan kahwin dengan orang yang baca Quran tiap-tiap hari, kan? Faham kan? Sebab apa jangan kahwin dengan perempuan yang baca Quran tiap-tiap hari? Maksudnya jangan kahwin dengan perempuan yang tak ada haid. Kalau tak ada haid, dia boleh baca Quran tiap-tiap hari, kan? Petua orang tua-tua. Itu aqallun nifas majjatun. Yang tu kita sambung esok. Sikit lagi. InsyaAllah kita habis bab taharah sebelum Ramadan. Allahu a'lam.